Selamat pagi semua. So hari ketiga dah kita kat sini. So far tempat ni okey. Kalau nak bawa anak-anak pun tak risau. Anak darjah 1, darjah 2, dia orang ada kolam dia, memang okey lah. Lepas tu tak ramai orang. Mungkin dulu datang hari biasa kot. Tapi tempat ni baru lagi. So korang kalau nak datang, jemput datang nilai, boleh jumpa kan. Kita jalan-jalan sikit tengok pemandangan. Korang boleh buat BBQ sini. Sana hujung sana tu toilet. Okey, atas tu ada gym. Ni kolam utama. Dan ni tak dalam sangat rasanya. Boleh lah. Ni kolam budak-budak. Budak-budak kecil, baby boleh lah sini. Sana pun lagi ada lagi. Sana ada bubble-bubble. So memang best lah. Yang best tak ramai orang, tak sesak macam dekat Melaka. Boleh lah, datang nilai. So tahun depan kalau ada yang nak cari side income, nak buat BE, modal serendah RM60, boleh join dengan Nurul. Kita buat sama-sama. Sikit ke banyak, kita buat je. Rezeki tak tahu kan. Yang penting kita ada usaha. Yang nak join, boleh DM Nurul, ada link dekat